Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Adli bin Abdul Hafiz, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Qadi Daerah Keluang. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala wa huwa asdaqu qa'ilin. Atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati, seterusnya mari sama-sama kita dengarkan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hafiz bin Razi, Menteri Besar Johor. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ni hao ma. Dah like lah. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang saya hormati. Yang berbahagia Puan Hajah Zurawati, Pegawai Daerah Keluang. Yang berhormat Tuan Haji Muttalib, Adun Kawasan Layang-Layang, Ketua-Ketua Jabatan Agensi daripada negeri dan juga persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan yang paling utama yang saya raikan, warga Simpang Renggam yang saya kasih sekalian. Saya tengok ramai yang tengah lesu, macam letih sangat ni. Kenapa Dah makan ke belum? Belum makan? Belum makan tengah hari? Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Sekian, terima kasih. Betul belum makan lagi? Cakap betul-betul. Okeylah saya bersyukur sangat, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita berjumpa dalam majlis yang cukup bermakna ini. Majlis rasmian bantuan kasih Johor di peringkat Parlimen Simpang Renggam. Saudara-saudari, saya tahu ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba dapat bantuan kasih. Golongan e-hailing, p-hailing, teksi, petani, penternak, nelayan, orang asli. Tadi saya dekat PGA Simpang Renggam, seramai 2,200 orang penerima, ibu tunggal, warga emas, pekerja SWM, warga negara Malaysia dapat. Hari ini, petang ini, 1,700 orang dapat bantuan. Kenapa agaknya tiba-tiba kita dapat bantuan sebanyak ini? Siapa tahu jawapan? Apa? Pilihan raya? Pilihan raya, tuan-tuan dan puan, jauh lagi. Kita di peringkat kerajaan negeri mengambil keputusan untuk membantu pelbagai golongan masyarakat, melibatkan peruntukan sebanyak 209 juta ringgit kerana hasil negeri meningkat, ekonomi Johor semakin baik pada ketika ini. Dan kalau kerajaan sedang senang mendapat limpahan ekonomi hasil negeri yang meningkat, menjadi tanggungjawab kerajaan negeri Johor
untuk memastikan bahawa hasil itu dipulangkan kepada rakyat dan juga bangsa Johor. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sebab itu kita pulangkan ataupun kita turunkan bantuan ini. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak laporkan bahawa dari segi bajet hasil negeri kita target sebanyak 2 bilion ringgit tahun ini. Tetapi berdasarkan rekod kita pada bulan akhir September, kita dah cecah 2 bilion. Akhir tahun ini, insya-Allah negeri Johor akan mendapat hasil sebanyak 2.5 bilion ringgit. Jadi bantuan yang kita turunkan ini, tuan-tuan dan puan, bukan gimmick pilihan raya. Selagi rezeki Johor bertambah, insya-Allah rakyat bangsa Johor, rezeki tuan-tuan dan puan juga akan bertambah. Jadi sama-samalah kita doakan agar ekonomi Johor terus meningkat. Sama-sama kita doakan agar hasil pendapatan negeri terus meningkat, supaya hasil itu dapat dipulangkan kepada rakyat pada kadar yang segera, insya-Allah. Setuju tuan-tuan? Ke nak simpan dalam bank? Nak pulangkan kepada rakyat ke nak simpan dalam bank? Jadi kepada warga Simpang Renggam yang saya kasih sekalian, jangan risau. InsyaAllah ini bukan bantuan yang pertama dan terakhir. Kita akan ada lagi banyak fasa untuk memastikan bantuan dapat diturunkan. Pada masa sama, lebih banyak golongan akan dibantu. Hari ini yang depan saya, golongan e-hailing, pemandu teksi, petani, penternak, nelayan dan juga orang asli. Orang asli tolong angkat tangan. Golongan nelayan angkat tangan. Golongan petani angkat tangan. Datuk Eng pun petani ya. Patut you bagi balik duit tu. Kawan-kawan teksi, pemandu teksi angkat tangan. Adik-adik e-hailing angkat tangan. Grab dan sebagainya. Jadi insya-Allah seperti yang saya katakan, tuan-tuan dan puan, kita akan bantu lagi. Tapi takkan golongan ini saja yang bantu. Cuba tengok keliling kita. Yang menjaga keselamatan kita siapa tuan-tuan? Siapa? Takkan golongan PDRM kita tak bantu, betul atau tidak? Mereka ini kerja siang dan malam. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada mereka. InsyaAllah kepada warga PDRM, pada akhir tahun ini ada juga pengumuman yang baik untuk golongan PDRM. Kerajaan negeri juga akan membantu Polis Diraja Malaysia. Tuan-tuan dan puan, akhir kata, saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada semua yang menjayakan program pada hari ini. Pertamanya, pegawai daerah Keluang, Tolong Bangun Puan Hajah, Wali Muttalib, PAJ Tuan Haji Syafi'i, Jabatan Pertanian Tuan Haji Rosli, Perikanan Puan Rosmawati, Pengarah Lembaga Nenas,
YDP Faiz, Encik Faizal Jakwa, Dato' Oya, pemimpin masyarakat kita, Tuan Barin, tuan-tuan dan puan, tanpa mereka program pada hari ini tidak akan dilaksanakan. Kita bagi yang tepukan yang gemuruh juga kepada mereka. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan penyampaian mokab bantuan kasih Johor kepada ketua-ketua jabatan. Dimulakan dengan Perbadanan Pengangkutan Awam Johor PAJ Daerah Luar untuk inisiatif tunai one-off untuk e-hailing dan taksi berjumlah RM101,600. Seterusnya ialah Jabatan Pertanian Daerah Keluang untuk inisiatif one-off petani agro tanaman makanan B40 dan M40 sebanyak RM87,000. Seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Keluang untuk inisiatif tunai one-off peternak sebanyak RM34,400. Seterusnya dijumpa Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM Daerah Keluang untuk inisiatif tunai one-off pengusaha tanaman nenas Daerah Keluang berjumlah RM14,000. Seterusnya dipersilakan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar Daerah Keluang untuk inisiatif tunai one-off kepada KIR Orang Asli berjumlah RM11,000. Dan dipersilakan dari Jabatan Perikanan Daerah Keluang untuk inisiatif tunai one-off nelayan sebanyak RM8,600. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Menteri Besar Johor dan Div Kehormat untuk kembali ke tempat duduk untuk sesi bergambar sebelum acara seterusnya menyusul.